Iya, Mak. Main bawa Mama mengan. Iyo nak, tolong amak ke bontang mau kandung muadi, amak ke beli ke nasi ke pajak ah. Jadi, Mak. Ayo, Mak. Dan kepoinya sadek banyak, Mak. Jadi aku ke poli tu. Kenapa jangan juga imah jamin nah, Mak? Nah, elok bertemu ah. Tadi, Mak. Sarah, oh Sarah. Hai, jadi jual apa itu? Iyo, pai buat Lena. Jadi nanti Santa. Adik. Sudah aku baik sama Sarah. Alah, kalau sudah buat 5 minus alah, apa boleh ikan? Kalau mak dia boleh kami makan situ. Iya, baik. Ibu di mana tu? Ibu. Kalau kami banyak kan? Anaknya juga banyak ya. Nasa dia. Iya dah. Pergi mau dah tu, penyanyi. Ya, cuba angkin kalau dapat kena muai makan dia. Jadi dah. Oh. Sudah ya tadi. Olah dah. Tu langsung pulang dah. Iya dari lam gori dah. Tu nasi kori kalau kebanyakan kami dapat ikan. Alele dah, pulang sa kami dah. Dia lambat-lambat pulang dah. Pulang dulu dah. Ada elok mah. Di. Dah nak. Tak boleh mana. Bagi mana ikan ni? Tidak terjual lama.
tulus. Tak tahu ni. Dah cuba je. Yo. Assalamualaikum. Salam dari mana? Cak kau boleh berkebundang mari. Tak tu kau nak semayang bagai. Lihat air mak. Tak piti mak. Teragak misuk mak. Piti ke piti je yang semayang suruhan. Semayang lang kalau kita buka pengundang doa apa angdi kalau kita sama masak suka iswa. Tek, Tek. Oi, tenang. Mak kau. Saya ada di belakang. Sebentar ini dulu. Mak, halo mak. Oi, Ada Yunus mak. Yunus. Kau menjual boreh Tek ah? Badan jawab boleh yang? Dia tak boleh amang dia. Dia boreh mak dan Tek. Tapi jangan Tek kecil na Tek. Kau dah boleh yang ke? Boleh amang ke? Baik ke Tek boleh ke tidak? Lai. Lai dia boleh. Kau je mang amang ke kan? Si Tek. Ya. Dari mana kak? Oh, boleh di baru nengok padi. Kalian cak padi ya? Oh, dari. Kak, dia nampak Yunus cakap dipajak menjual boreh. Akak menyuruh menjual boreh. Dah ada nyuruhan yang jawab boleh dah. Coba beri sahaja hari. Iya, boreh sianan dijual deh kak. Untuk beli rokok dan juga nyendak kak. Dah lah, tengok iyo tengoklah boleh kali di rumah ya. Nah, tengoklah dulu boleh kakak. Iya, macam aku ya boreh Boleh akak. ya. Iya. Tengok. Kan Nah, minyak ini deh bayinya kak. kak. Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mak. Yo. Sebenarnya tak konang ya no. Tak ada mori yang piti boleh nang dua sampai bilon dia jeko kok. Tengok dah mudang lah bekerja. Ang tak dia berubah-ubahnya deh. Mengapulo ke mak? Magori hari 5 lama heboh je. Iya, amat dia ang tak piti, tak ada mori dia boleh dan nanti jual. Sampai bilang kamu di konus. Nak ibuang jamak. Nak tekon nadang posan apa sebelum dia indak. Kang nantian pulo amak koi dulu. Baru angka berubah. Dang ah, jangan stop sabtu lele dah. Dan ke udang. Tu dia nak jayang. Poci pita robuhan dan elok tu ah.
Nak selame ang dunia akhirat. Dua dulu, Mak. Onus, baang ajaknya. Mengaju dan leda. Ndak ibuang nengok amak. Kok nyampang singkik muliau. Kemangawak leh. Palun tolok dia jadi anak yatim piatu leh, Nus. Angkan tahu, dosa awak belantihangan sadonya. Kok bajalan batolan. Kok bakato bayo. Elok rundiang jemu pakai. Donga lah kecil orang tua tu, Nus. Kok badan salamek denyo. Kok lenak kasan sarwang ketik kulun talambek ko. Laita donga dah. Laida. Dia ada inuk-inuk ni dah. Sarah, Iya dah. dari mana Sarah? Balik mantan nasi kah mak dah. Tu kini ke mana? Rencana kau pulang dah. Sama lah pulang nah. Jangan dah beko lain pulaunya orang kampung. Tak apa deh, daripada seorang pulang. Adi dah. Nah, awak kan tak mengah-mengah deh. Sarah, duduk aja dulu Sarah. Boleh nak awal berguna. Tak apa deh. Mal, Ay, Nus. sibuk ang. Tak perlu nak bengkok saja setek kan. Ada goreng kecek nah. Kecil. Jadi duduk lah. Mana? Ikutnya ngah. Tak habis kerja dan di rumah kenyang lah. Dah den jamak den lah bongi-bongi senyang. Yang carilah kerja lah. Kau leka sonang amang dang tua. Kau den yo leka porak sini. Yalah ke kerja den yang dia. Tak kok pergi merantau den banyak. Tapi den tak lepas piti dah. Tak baik tu dia. Bilang kau pergi. Kok lihat dong piti Beko den pergi kali. Kalau sekedar ongkos den lah ada di rumah. Bisa menjemput kau. Dia ada nyepuk beko. Jadi, Kok itu pergilah den dia. Den komen barang dia. hadir. Sudah le porak sekali ya. Adi. Assalamualaikum. Salam. Galah kampung
dia. Iya dah. Kamu sih udah suruh jual. Dah lama tanya. Aduh. Kemarin dulu kan ada barang mana dah. Dah tahu pian tu. Yunus saya lapoi marantau. Iyo tu dah. Iyo ora. Mari tu kojuk sarai. Lah teragak le jadi Yunus. Dia udah pulau leh. Takut nak saja dia tak ada nampak ada Yunus le dah. Nah itu deh, bersuruh kak Lena. Kurang aku mak deh, capek kak Lena. Tadi dah. Dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Waalaikumsalam. 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 Mak. Sarah. Iya. Dulu ya kak, sadonya. Assalamualaikum. Salam. Badi agak putih amat mak. Itulah kurang lemak rasa badan rasanya. Sarah mau tanya sama mak. Aduh. Dia nak di rumah ada Yunus mak. Yalah 3 hari dia tak adanya dia pulang dia. Ada kemahannya dia. Joko jangan ke surau kami suruh bawa kawan-kawan dari Yunus mak. Nyanyi ada Yunus pergi merantau. Iya tuh. Dia tak tahu mak dia tak adanya menyicikkan mak dia. Tak tahu mak dia tu. Indah tak tahu mak dia. Tak gitu dah mak. Wak cuba tanya ke kawan dari Yunus balik mak. Supaya joleh. Hanya itulah saya. Anak itu dia akan pulang selamat dia mah. Jadi mak, sama saya wak pulang mereka kok bawa pulau mak di jalan kan. Okay. Itu mak. Mak. Bangun mak. Itu mau pada nama rasanya. Mana sudah kering mau bentai ya? Mak, kita bentai ya? Wan di mana yang lolo dan adanya pulang-pulang. Hah, tak adanya pulang tuh mak? Tak adanya pulang dah. Lah berhari pleh. Sejak awalnya kena bongi dia. Itulah do mak coba tanya ke kawan-kawan nih. Oh lolo. Anda coba lah tanya anda di mana lolo. Ah, di Wiko lah dan coba tengok ke kawan-kawan ni Wiko dulu. Ya Allah, lindunglah nak dan dimana berada ya Allah. Berilah nak dan tunjuk ya Allah. Lihatlah langkah kakinya kemana yang jalan ya Allah. Ya Allah, berilah jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah.
Mapana akin na pagkinasan na akin na sa kinain. Tolong. Udah, sudah. Tayo dulu lihat tuh. Mau dulu ya. Apa kah? Ayo. Kemana nyo ke kalian kira? Ada. Ledok ya nampak Yunus Ya Yunus dah. Sebelum itu mulai datang ke Porak. Lu di kecilnya ini ke merantau. Soalnya kita gede. Ada yang ngecek udah deh. Dia nak ada yang ngecek deh. Kau dah nak ada mengecek. Kamu tidak pulau deh. Nak ada dia lah. Nak ada deh. Berapa hari ini nak pulang Tak tahu dia tu kemana? Ini nak lah tu ngecek ke sini. Jangan ada pinong ngecek ke merantau yang kita gedenya. Tu bala kakak lagi. Dia nama sakit di rumah. Sakit amat dah. Iyo lah domang bikin Yunus Ajar deh. Tenang kayu. Nak itu deh. Dialah kan lope di daging dia. Dialah dari cek miko kamak dulu. Pulang ada lihat. Dulu lagi melihat. Mau orang ada ujian enggak? Mau ada. Gimana ada? Dulu ada. Salam. Dulu ya. Assalamualaikum. Mete. Oh, Mete. Mete. Oh, Mete. Mete. Assalamualaikum. Apa mama aja. Porak lah ni ke. Lalu. Nak ibuang jamak. Nak tekon nadang pesan apa sebelum dia indah. Semayang lang, kalau kita buka menang di anak pak andi kalau kita sama serbuku iswa. Bos, Ya, saya mau izin pulang, Bos. mau izin pulang kemana? Kan baru kerja beberapa bulan, kok udah mau pulang? Saya mau pulang kampung, Bos.
Ingat orang tua di kampung, Bos. Oh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, Bos. Nggak apa-apa. Oke, Bos. Saya pulang besok, Bos. Ya udah. Hati-hati ya. Iya, Bos. Balik dah Miram dah. Amak mana dah? Amak lapoi ya. Lapoi untuk salamu. Gimana abang tompet nama dah? Susun cari nanjo kapalo duduk basi tak mau orang kamak nak tonang liau di situ. Yang kini kan lawak tinggal berdua saja lah. Aduh, tompek awak bertenggang lah. Tompek awak mengadu. Dan kini awak tinggal berdua. Kak tompek bagi rasa. Labis aduhnya. Kini nak kerja sosial ni lah. Tak ada lah. Lapoinya untuk salamunya. Berubah lah dia. Ini anak pernah lihat wajan kawak dulu. Jodoh tompek mengadu lah. Di sana awak kalau tahu. Balantai hangan sadonya. Ini buat doa nak beliau. Gitu. Nak tenang lah di situ. Berubah sudah itu lemah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sun cari manjo kapalo
Iya bu ya. Ada yang mau ngomongnya? Anu bikin. Yang kecil mana dulu ya. Dalam yang berantau dulu. Hanya mak. Dia menyuruh yang berubah. Kayak yang elok ya. Jadi dia mak ke lah dulu. Lola meninggal kami tu. Jadi perbanyaklah doa liau. Kerojon, lo suruh kang, lo pesan kang deh. Tonang lo dan kubu dia jalan kang. Baik ya. Itu pulang aja lagi ya. Waalaikumsalam. Mana dah? Rojo dah Linus. Bidon di deko kok. Tengok dah mudang lalu kerojo. Angdak dia berubah-ubah ni dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Dah. Dan kau cerita aku dah. Dia awak tinggal berdua sila dah. Tahu awak yang kau bayi oleh dah. Anan kang cerituan lah. Dulu amak ada menyuruh dan membuat sawah dah. Tiko liau lah hidup. Kok dan kakak kini dah. Yo kalau lah itu keciangnya rancak nade udah. Tapi rancak juga ngecek ke mama. Dek lah ada juga tompek bayi yo baru Adi dah. Besok dan cari mama dah. Deh. Assalamualaikum mak. Salam. Apa mak? Dan kau cerita mak. Aduh, cerita ke dia. Dulu ada menjalang mak dan kaindak, dia ada menyuruh membuat sawah mak. Tapi nak dendongan dia mak. Kok dan kakak besok banyak mak. Duduk orang ni mas. Adi mak.
Iyo nak bah deh. Lagi ciang judang. Olah mak, kan udah dan buat kau mak. Rancak bona Dinus pada orangnya membuat. Dia coba lang tengok sawah dia. Kok bitunya mak, dan tengoklah sawah di kali mak. Assalamualaikum mak. Salam. Nus, rajin nang nampak ada dan wah. Maka hari-hari sawah juang mari. Yuk nak ke sawah dan nayang kedai makan yang dia. Dek serah ke baju dan jauh orang lain dah. Bade monong ang kateh lagi ni lah. Hari lah gori oh. Oh, kita biang. Iya, kunci. Sarah tadi juga ndak amak di orang lain. Kok udah nak iyo, koilah udah ke rumah. Adi Sarah, Eko malam udah poe ke rumah. Minal Pak. naki wan nas. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Yunus, masuklah. Ya. Duduk dulu Yunus. Iya mak. Aku Pak Yunus. Apa mak? Cekoson jodoh serobok je Sarah di jalan mak. Inyo baca cerita ke den, inyo ka mak jodoh jurang lain. Den nak kayo jual jinyo mak. Carilah kerja dulu mah. Kalau dapet datang ke situ balik. Adi mak. Kok bitu pulanglah den dulu mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kau baik sambal Minah.
Olah cakol lah tu tak keko dan kendongan kau. Kau bet sambal? Sambal itu terubuk. Dia tu yang lemak dia. Lemak lainnya deh. Dan tak nak saja lah. Bet sambal sudah. Nah, aku bet sambal. Sama sambal awaknya. Ma. Oh, Ma. Oi. Apa tu? Betul nak? Ada tu? Dia minta tolong agian surat kat Dayun Cia. Banyak kau sih magian eh? So banyak. Adik kau ada nagian ya? Kasih ya. Ya, sama-sama. Dia pulang lu. Adik lalak mah. Din. Assalamualaikum. Dah Yunus. Dah Yunus. Takut nak ada dah Yunus. Nak di mana? Dia takut lu bilang ni dari sawah lendak. Takut yo. Ada tu Mina. Dia ada Yunus di Mina. Mantan surat untuk ada Yunus ah. Sudah ada. Dari Sarah ada Yunus. Nak itu dia ada Yunus. Hari dia lah megori elok ditengok orang dia kami pulang saya dulu ya. Kasih Mina. Ya ada Yunus. Assalamualaikum dah Yunus. Sebelumnya Sarah minta maaf. Ndak langsung ngecek je dah Yunus. Makanya Sarah kirim surat dek gara-gara malam cako dah Yunus lah balik dari rumah. Tadonga dek Sarah, kece amak menyuruh dah Yunus mencari karujo dan topek. Ciek lai, Sarah nak ketuju di jodoh-jodohan Doda. Cintoko nak bisa dipasuan Doda. Sayangkonya tumbas seorang. Kok dipasuan beko sakit. Cintoko nak memandang haruto Doda. Asajo karujo udah nanjole halal. Kalau jodoh lah diatur Tuhan, sorahan sajo kanan kuasa dah. Kalau iyo leba jodoh, pasti awak leba serobok. Wassalam, Sarah. Slide para bro, terakhir. Boy dan kawan-kawan yang lain di slide yang belum tentu. Nama lu siapa? Budi bang. Budi Doremi. Budi Rianto bang. Slide 278. Joseph 9, 25, 11, tek 1. Di pantat bau nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nusana Sadonyo lah menonton Sulua di Tanah Bundo November 2020. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.